Jadi kalau kita mengkaji masyarakat Melayu, terutama sekali pada masa keadaan di negara ini mula berubah, itu abad ke-19, banyak boleh kita belajar daripada sejarah. Tapi sekarang pemerintah kata sejarah tak penting. Jadi apa akan jadi? Hari itu ada satu seminar di Perdana Foundation mengenai pemimpin Melayu pada masa hadapan. Tapi sejarah tidak dibincangkan. Jadi siapa sepatutnya boleh dipilih sebagai role model untuk golongan muda? Tak ada. Jadi kita hanya mula dari hari ini saja dan membuat persiapan untuk masa depan macam mana. Apa sudah jadi dulu, kita tak nampak. Jadi masyarakat kita seharusnya lebih bijaklah, ya. Jangan percaya bahawa sains saja yang penting. Kita tak boleh membina negara bangsa dengan menggunakan fizik dan chemistry. Kita perlukan budaya. Dan budaya bukan seni saja. Budaya merujuk kepada segala aspek kehidupan manusia. Dan masyarakat kita memang begitu kompleks. Orang Malaysia pada dasarnya tak faham masyarakat Malaysia. Memang kita tak tahu, misalnya orang Cina di Kuala Lumpur tak sama dengan orang Cina di Ipoh, dan orang India di Kuala Perak kebanyakannya orang Telugu memang tak sama dengan mereka yang kita panggil Punjabi. Kita bukan panggil Punjabi, kita panggil Punjabi Bengali. Kita tak dapat membezakan di antara Bengali dengan Punjabi. Jadi perkara-perkara yang asas pun kita belum faham macam mana nak bersaing dengan negara lain. Indonesia saya dapati sekarang semakin maju. Kalau kita tidak berhati-hati, tak lama lagi kita perlu tunduk kepada mereka. Ini tadi ada sebut tentang ganyang Malaysia. Saya ada satu cerita sangat penting. Masa ganyang Malaysia, ada satu hari orang Indonesia berkumpul di depan embassy Malaysia. Jadi mencari ganyang Malaysia, ganyang Malaysia. Kemudian ada suara di belakang, tapi selamatkan Siti Nurhaliza. Suatu masa dulu juga movie P. Ramlee begitu popular di Indonesia sampai pemerintah haramkan movie dia. Jadi Malaysia bukan biasa saja, sederhana saja. Tidak. Tapi kita mesti kenal di manakah kekuatan kita. Dan ekonomi juga. Suatu masa dulu kita negara yang kecil, tetapi dari segi pertanian terutama sekali nombor 1 di dunia. Tapi ini sudah hilang semua. Saya tak tahu golongan muda nak ke mana sekarang. Di universiti pun saya nampak sikap penuntut tak sama macam dulu. Macam cuti, kalau ada 3-4 hari semua hilang. Dan lebih teruk lagi, sekarang ramai penuntut ada kereta. Kami dulu
terpaksa berjalan kaki. Dan masa saya di Universiti Malaya di Singapura, tahun baru Cina pun saya tak balik. Kami selalu pergi ke perpustakaan. Sekarang tak ada orang di perpustakaan, semua main itu saja. Jadi kita perlu lebih berhati-hati. Manusia bukan ada kelemahan dari awal lagi, tapi bagaimana kita mendidik manusia. Dan mengikut agama Islam juga, pendidikan adalah untuk melahirkan manusia yang lebih sempurna. Selagi kita ingat tentang matlamat, matlamat itu mesti sentiasa macam dalam pepatah Inggeris dulu kata change for the better. Tapi sekarang saya dapati biasanya yang dilakukan ialah change for the sake of change. Tengok dulu, pada tahun 48 darurat diisytiharkan. Pada awal 49 negara ini muncul sebagai juara dunia dalam bidang badminton. Mereka, pemain kita, sebelum mereka pergi terpaksa bermain badminton untuk mengutip wang. Bila mereka balik, sekali lagi bermain untuk mengutip wang, membantu persatuan badminton. Dan ibu bapa begitu gembira dan menggalakkan anak mereka bermain badminton. Jadi mereka yang ada kawasan sesuai untuk gelanggang badminton, dibina gelanggang badminton. Sebab itu kita begitu cemerlang dalam bidang sukan.